Pernahkah anda rasa seperti terperangkap dalam satu kitaran yang sama? Anda bangun setiap hari, melakukan perkara yang sama, merasakan emosi yang sama dan menghadapi cabaran yang sama. Seolah-olah ada satu daya halimunan yang menahan anda daripada mencapai versi diri anda yang lebih tinggi, kehidupan yang anda tahu anda layak dapatkan. Anda mungkin berasa letih tanpa sebab yang jelas, berat, seolah-olah anda sedang memikul beban seluruh dunia di bahu anda. Rasa keletihan ini bukan sekadar keletihan fizikal. Ia adalah keletihan jiwa, keletihan tenaga. Ini adalah isyarat bahawa kitaran-kitaran dalam hidup anda yang belum selesai sedang menghabiskan rizab tenaga berharga anda. Dalam psikologi, ini dikenali sebagai kesan Zeigarnik, di mana tugasan atau emosi yang tidak selesai akan terus bermain di dalam minda kita, menguras fokus dan tenaga kita. Kini, bayangkan jika ada satu titik dalam masa, satu hari yang ditetapkan oleh alam semesta yang bertindak sebagai pintu gerbang tenaga. Satu peluang untuk menetapkan semula, untuk melepaskan semua bagasi yang tidak perlu, dan melangkah masuk ke dalam realiti baharu. Hari itu semakin hampir. Pada 13 Oktober, kita akan melalui apa yang saya panggil ambang kuantum. Ini bukan sekadar tarikh dalam kalendar. Ia adalah satu titik penumpuan tenaga, satu reset semula jadi, di mana tirai antara realiti semasa anda dan potensi tertinggi anda menjadi sangat nipis. Pada hari ini, medan kuantum menjadi sangat mudah dibentuk oleh niat sedar anda. Ia adalah jemputan daripada alam semesta untuk memilih secara sedar. Anda boleh memilih untuk terus membawa beban kitaran lama yang belum selesai ke dalam masa depan anda, atau anda boleh memilih untuk meletakkannya dan melangkah melalui pintu gerbang ini dengan ringan, bebas dan berkuasa. Keletihan yang anda rasakan sekarang adalah tanda bahawa anda berada di penghujung kitaran ini. Jiwa anda sedang bersedia untuk melepaskan. Persoalannya ialah, adakah anda akan mengambil bahagian secara sedar dalam proses transformasi ini? Ambang kuantum pada 13 Oktober berfungsi sebagai titik henti kosmik, satu peluang untuk anda memutuskan rantaian masa lalu. Bagaimana ia berfungsi? Konsep ini berakar umbi dalam pemahaman bahawa segala-galanya adalah tenaga. Anda, fikiran anda, emosi anda dan realiti anda semuanya adalah getaran pada frekuensi tertentu. Apabila anda membawa kitaran yang belum selesai, seperti dendam lama, kekecewaan atau kepercayaan yang menghadkan, anda sebenarnya sedang mengekalkan getaran tenaga frekuensi rendah dalam medan tenaga anda. Tenaga ini tidak hilang begitu sahaja. Ia sentiasa memerlukan lebih banyak tenaga untuk dikekalkan, dan ia menarik lebih banyak pengalaman yang bergetar pada frekuensi yang sama. Inilah sebabnya mengapa anda berasa letih dan terperangkap. Anda secara tidak sedar memberi makan kepada corak tenaga lama. Ambang 13 Oktober adalah peluang untuk campur tangan secara sedar. Ia adalah hari di mana tenaga planet dan kosmik sejajar untuk menyokong pelepasan dan permulaan baru. Anggaplah ia seperti pintu yang terbuka setahun sekali. Untuk melaluinya, anda mesti melepaskan apa yang berat. Penyelesaiannya adalah dengan membuat pilihan yang sedar. Anda mesti memutuskan secara aktif untuk tidak lagi memberi tenaga kepada masa lalu. Ini bukan tentang melupakan atau menafikan apa yang telah berlaku. Ini adalah tentang menarik balik tenaga anda daripadanya. Dengan berbuat demikian, anda berhenti menghidupkan corak lama itu, dan ia mula kehilangan kuasanya ke atas anda. Anda mula menuntut semula tenaga anda yang telah terikat pada masa lalu, dan anda boleh menggunakannya untuk membina masa depan yang anda inginkan. Ini adalah tindakan kedaulatan pribadi. Anda menyatakan kepada alam semesta, saya tidak lagi membenarkan masa lalu saya menentukan masa depan saya. Saya memilih frekuensi baharu.
saya memilih realiti baharu. Pintu gerbang ini bukan tentang sesuatu di luar sana yang mengubah anda. Ia adalah tentang anda menggunakan tenaga yang tersedia untuk menguatkan pilihan dalaman anda untuk berubah. Namun, mengapa begitu sukar untuk melepaskan corak lama ini walaupun kita tahu ia tidak lagi berkhidmat untuk kita? Jawapannya terletak jauh di dalam sistem operasi kita, iaitu minda separa sedar. Ahli neuroscience mengesahkan bahawa sekitar 95% daripada kehidupan harian kita, termasuk pemikiran, tindakan dan emosi kita, dikawal oleh program-program yang tersimpan dalam minda separa sedar. Program-program ini dibentuk pada zaman kanak-kanak kita berdasarkan pengalaman, pemerhatian dan terutamanya kenangan emosi yang kuat. Identiti anda, siapa yang anda percaya diri anda, sebenarnya adalah satu set program yang berjalan secara automatik. Apabila anda cuba untuk berubah secara sedar, anda menggunakan hanya 5% daripada minda sedar anda untuk melawan 95% pengatur caraan automatik. Inilah sebabnya mengapa keazaman sahaja sering gagal. Minda separa sedar tidak memahami logik atau alasan. Ia berkomunikasi melalui perasaan dan imej. Ia terikat dengan identiti lama anda. Jika anda telah menghabiskan bertahun-tahun mempercayai bahawa anda tidak cukup baik, atau bahawa wang sukar diperoleh, atau bahawa anda tidak layak untuk dicintai, minda separa sedar anda akan melakukan segala-galanya untuk memastikan realiti luaran anda sepadan dengan kepercayaan dalaman ini. Ia mahu memastikan anda selamat dalam apa yang dikenalinya. Oleh itu, apabila anda cuba melangkah ke versi diri anda yang lebih tinggi, yang yakin, berkelimpahan dan disayangi, minda separa sedar anda mengesan ini sebagai ancaman kepada identiti sedia ada. Ia akan mencetuskan keraguan, ketakutan dan sabotaj diri untuk menarik anda kembali ke zon selesa anda. Cabaran terbesar dalam transformasi pribadi bukanlah mengubah dunia di sekeliling anda, tetapi memprogram semula dunia di dalam diri anda. Anda perlu meyakinkan minda separa sedar anda bahawa identiti baharu ini selamat dan ia adalah anda yang sebenar. Jadi, bagaimana kita boleh memulakan anjakan pantas ini dan menggunakan tenaga ambang kuantum pada 13 Oktober? Prosesnya mudah tetapi sangat mendalam dan ia berakar umbi dalam prinsip fizik kuantum dan psikologi tingkah laku. Ia memerlukan tindakan yang sedar dan disengajakan. Langkah pertama ialah mengambil inventori tenaga anda. Ambil masa untuk duduk dengan senyap dan benar-benar merasai di mana tenaga anda pergi. Tanya diri anda, apakah pemikiran, orang atau situasi yang paling menguras tenaga saya setiap hari? Tuliskan apa sahaja yang terlintas di fikiran tanpa pertimbangan. Langkah kedua dari senarai itu, kenal pasti 3 perkara utama yang akan anda lepaskan. Jadilah spesifik. Mungkin ia adalah melepaskan keperluan untuk sentiasa betul dalam pertengkaran. Mungkin ia melepaskan kemarahan terhadap seseorang dari masa lalu anda. Atau mungkin ia melepaskan kepercayaan bahawa anda tidak mempunyai cukup masa. Dengan menamakannya, anda membawanya dari bawah sedar ke kesedaran. Sebut dengan kuat, saya memilih untuk melepaskan nama perkara itu. Ini adalah pengisytiharan kepada diri sendiri dan alam semesta. Langkah ketiga ialah menetapkan 3 niat yang spesifik dan boleh diambil tindakan untuk identiti baharu anda. Niat yang kabur seperti saya mahu menjadi gembira tidak akan berkesan. Sebaliknya, ia mestilah sesuatu yang boleh anda rasai dan lakukan. Contohnya, niat saya adalah untuk bercakap kepada diri sendiri dengan kebaikan dan belas kasihan. Atau, niat saya adalah untuk meluangkan 10 minit setiap pagi dalam kesyukuran. Atau, niat saya adalah untuk bertindak dengan yakin dalam mesyuarat kerja seterusnya. Tulis niat ini seolah-olah ia sudah berlaku.
Proses 3 langkah ini adalah aplikasi langsung dari kesan pemerhati dalam fizik kuantum. Eksperimen celah berganda yang terkenal menunjukkan bahawa zarah-zarah subatomik wujud dalam keadaan potensi yang tidak terhingga, sehingga ia diperhatikan. Apabila kesedaran atau pemerhatian difokuskan padanya, ia runtuh menjadi satu realiti tertentu. Dengan mengambil inventori tenaga dan menamakan apa yang anda lepaskan, anda sedang memerhatikan corak tenaga lama. Dengan menetapkan niat yang jelas, anda sedang memfokuskan kesedaran anda pada realiti baharu yang ingin anda cipta, menyebabkan medan kuantum mula mengatur dirinya di sekeliling pilihan baharu anda. Anda secara aktif memilih realiti yang anda mahu alami. Untuk benar-benar memahami kuasa transformasi ini, kita perlu melihat lebih mendalam bagaimana konsep-konsep ini saling berkaitan. Fizik kuantum memberitahu kita bahawa alam semesta bukanlah koleksi objek pepejal, tetapi lautan tenaga yang bergetar. Segala-galanya, dari bintang yang paling jauh hingga ke fikiran di dalam kepala anda, adalah getaran. Setiap getaran mempunyai frekuensi. Emosi seperti ketakutan, kemarahan dan rasa bersalah bergetar pada frekuensi yang rendah. Emosi seperti kasih sayang, kegembiraan dan kesyukuran bergetar pada frekuensi yang tinggi. Hukum getaran menyatakan bahawa tenaga menarik tenaga dengan frekuensi yang sama. Ini bukan falsafah zaman baru, ini adalah fizik. Apabila anda secara konsisten memegang pemikiran dan perasaan berfrekuensi rendah, anda secara harfiah berada dalam keadaan resonans dengan pengalaman orang dan situasi berfrekuensi rendah. Inilah sebabnya mengapa apabila anda berada dalam mood yang tidak baik, lebih banyak perkara yang tidak baik kelihatan berlaku. Anda adalah magnet getaran. Cabaran terbesar yang dihadapi oleh ramai orang ialah ketidakselarasan. Anda mungkin menetapkan niat yang kuat untuk kelimpahan frekuensi tinggi dengan minda sedar anda, tetapi minda separa sedar anda masih menjalankan program kekurangan frekuensi rendah yang berakar umbi. Jantung dan minda anda menghantar isyarat yang bercanggah ke medan kuantum. Keadaan bercelaru ini tidak dapat mencipta hasil yang jelas. Untuk mengatasi ini, anda perlu menyelaraskan fikiran dan perasaan anda. Anda perlu merasakan emosi realiti masa depan anda sekarang. Inilah di mana epigenetik masuk. Dr. Bruce Lipton dalam penyelidikannya menunjukkan bahawa persepsi kita terhadap persekitaran yang dikawal oleh kepercayaan kita mengubah kimia darah kita, yang kemudiannya mempengaruhi ekspresi gen kita. Ini bermakna pemikiran dan perasaan anda secara literal boleh menghidupkan atau mematikan gen tertentu. Dengan menjana perasaan syukur, kelimpahan atau keyakinan dalam badan anda sebenarnya sedang menghantar isyarat baharu kepada sel-sel anda, memprogram semula badan anda untuk menjadi minda baharu. Dan mengenai nombor 3, dalam banyak ajaran kerohanian purba dan sistem numerologi, ia bukanlah nombor nasib malang. Sebaliknya, 13 melambangkan kematian dan kelahiran semula. Ia mewakili berakhirnya satu kitaran, 12, dan permulaan yang baru, 1. Ia adalah nombor transformasi, kuasa dan penguasaan. Ambang 13 Oktober ini adalah jemputan berkuasa untuk mati kepada diri lama anda dan dilahirkan semula kepada versi diri anda yang paling benar. Mengetahui semua ini secara intelek adalah satu perkara, tetapi mengintegrasikannya ke dalam kehidupan harian anda adalah di mana keajaiban sebenar berlaku. Transformasi bukanlah peristiwa sekali sahaja pada 13 Oktober. Tarikh itu adalah pemangkin, pintu masuk. Tugas anda adalah untuk terus berjalan melalui pintu itu setiap hari. Ini memerlukan amalan yang konsisten. Mulakan setiap pagi dengan menyambung semula kepada 3 niat yang telah anda tetapkan. Jangan hanya membacanya.
Luangkan beberapa minit untuk benar-benar merasai bagaimana rasanya hidup dalam niat tersebut. Jika niat anda adalah untuk menjadi yakin, rasakan keyakinan itu dalam setiap sel badan anda. Berdiri seperti orang yang yakin. Bernafas seperti orang yang yakin. Ini adalah latihan untuk badan dan minda separa sedar anda. Sepanjang hari anda, jadilah pemerhati yang sedar. Apabila anda mendapati diri anda kembali kepada pemikiran ataupun reaksi lama, jangan menghukum diri sendiri. Sebaliknya, berhenti sejenak, ambil nafas dalam-dalam dan dengan lembut ingatkan diri anda tentang pilihan baharu yang telah anda buat. Ucapkan, ini adalah tenaga lama. Saya memilih frekuensi kasih sayang dan keyakinan sekarang. Setiap kali anda melakukan ini, anda sedang mengukuhkan laluan saraf baharu di dalam otak anda dan melemahkan yang lama. Anda sedang membina otot kesedaran anda. Untuk mengukuhkan komitmen anda dan menjadi sebahagian daripada komuniti yang bertenaga ini, saya menjemput anda untuk melakukan sesuatu yang berkuasa sekarang. Pergi ke ruangan komen di bawah dan tulis 3 perkara yang anda pilih untuk lepaskan. Dengan mengisytiharkannya secara terbuka, anda meningkatkan kuasa niat anda. Anda juga memberi inspirasi kepada orang lain yang membaca komen anda. Apabila kita berkongsi perjalanan kita, kita menyedari kita tidak bersendirian dan tenaga kolektif kita menguatkan transformasi individu kita. Jadi, ambil tindakan sekarang. Namakan apa yang anda lepaskan dan tekan hantar. Semasa anda memulakan perjalanan ini adalah penting untuk bersedia menghadapi rintangan. Diri lama anda tidak akan melepaskan cengkamannya dengan mudah. Akan ada hari-hari di mana keraguan akan muncul. Fikiran seperti, ini tidak berkesan atau siapalah saya untuk berfikir saya boleh berubah, akan cuba menyelinap masuk. Ini adalah perkara biasa. Ia adalah tindak balas terakhir dari program lama anda yang cuba untuk terus hidup. Kunci untuk menstabilkan keadaan baharu anda adalah dengan tidak melawan fikiran-fikiran ini. Melawan mereka hanya memberi mereka lebih banyak tenaga. Sebaliknya, amalkan sikap neutral. Perhatikan fikiran itu, akui kehadirannya tanpa terikat dengannya. Dan kemudian dengan sengaja kembalikan fokus anda kepada perasaan niat masa depan anda. Anggaplah fikiran ragu-ragu itu sebagai awan yang berlalu di langit biru kesedaran anda. Anda adalah langit, bukan awan. Satu lagi alat yang sangat berkuasa untuk menstabilkan keadaan baharu anda ialah kesyukuran. Kesyukuran adalah salah satu cara terpantas untuk mengubah frekuensi anda. Apabila anda berada dalam keadaan bersyukur, adalah mustahil untuk merasa takut atau kekurangan pada masa yang sama. Mulakan jurnal kesyukuran. Setiap hari, tulis 3 perkara yang anda syukuri. Dan yang penting, rasakan emosi kesyukuran itu dengan mendalam. Ini akan melatih otak dan badan anda untuk mencari perkara positif dan mengekalkan frekuensi yang lebih tinggi. Ingat, alam semesta sentiasa memberi anda maklum balas. Apabila anda mula beroperasi dari keadaan baharu anda, perhatikan sinkronisiti kecil yang mula muncul. Mungkin anda mendengar lagu yang betul pada masa yang betul atau bertemu dengan seseorang yang anda perlukan. Ini adalah petunjuk dari medan kuantum bahawa getaran anda sedang berubah dan realiti baharu anda sedang terbentuk. Raikan kemenangan kecil ini. Ia akan membina kepercayaan dan momentum anda, mengukuhkan kepercayaan anda bahawa anda sememangnya pencipta realiti anda. Jangan biarkan keraguan memadamkan cahaya anda. Anda lebih berkuasa daripada yang anda tahu. Teruslah memilih frekuensi baharu anda berulang kali sehingga ia menjadi keadaan semula jadi anda. Kita kini berada di persimpangan jalan yang penting. Ambang kuantum pada 13 Oktober bukan lagi hanya satu konsep teori, tetapi satu peluang yang nyata dan boleh dirasai untuk transformasi pribadi. Anda telah memahami mengapa anda berasa letih dan tersekat.
iaitu disebabkan oleh kitaran tenaga yang belum selesai, yang memberi makan kepada masa lalu anda. Anda telah belajar tentang kuasa minda separa sedar anda, yang menjalankan 95% kehidupan anda berdasarkan program lama, dan bagaimana ia menentang perubahan. Yang paling penting, anda telah diberi alat praktikal untuk mengambil alih kawalan. Anda tahu bagaimana untuk menggunakan prinsip-prinsip fizik kuantum seperti kesan pemerhati dan hukum getaran untuk kelebihan anda. Anda mempunyai proses 3 langkah yang jelas. Ambil inventory tenaga anda, pilih secara sedar 3 perkara untuk dilepaskan dan tetapkan 3 niat yang spesifik dan boleh dirasai untuk masa depan anda. Anda kini sedar bahawa ini bukan tentang nasib atau kebetulan. Ini adalah tentang penciptaan bersama secara sedar. Ia adalah tarian antara pilihan bebas anda dan tenaga sokongan alam semesta. Anda telah memahami bagaimana pemikiran dan perasaan anda secara literal memprogram semula ekspresi genetik anda melalui epigenetik dan bagaimana nombor 13 melambangkan kuasa transformasi yang anda pegang. Pintu gerbang sedang terbuka. Persoalannya bukan lagi sama ada ia wujud, tetapi sama ada anda akan memilih untuk melangkah melaluinya. Adakah anda akan terus membenarkan program lama mengawal naratif hidup anda? Atau adakah anda akan mengambil pena dan mula menulis bab baharu yang hebat? Pilihan di tangan anda. Tenaga ada di sini. Potensi tidak terhingga. Masa untuk membuat keputusan adalah sekarang. Jangan biarkan detik berkuasa ini berlalu begitu sahaja. Jadilah arkitek realiti anda. Saya menjemput anda untuk menyertai saya dan ribuan yang lain di seluruh dunia dalam membuat pilihan sedar pada 15 Oktober ini. Isytiharkan kepada diri sendiri dan kepada alam semesta. Diri lama saya telah berkhidmat untuk tujuannya. Kini, saya memilih untuk melangkah masuk ke dalam kuasa saya yang sebenar. Saya memilih frekuensi baharu. Saya memilih kehidupan yang baharu. Terima kasih kerana menyertai saya dalam perjalanan ini untuk mengingati siapa diri anda sebenarnya.